Hampa ada masalah macam aku, ada almari tapi sangat tak kemas macam ni. So aku ada solution untuk nak bagi cantik dan kemaskan balik almari yang hampa ada macam ni lah. So hampa pun tak serabut kepala macam aku tengah serabut sekarang ni. Okay, so jom tunjuk dekat hampa. Yang ni storage box lah. Yang ni dia ada dua saiz. Aku ambil yang paling besar lah. Yang ni dia punya besar, saiz dia lebih kurang 40 cm. Okay, aku beli banyak. Cara buka dan pasang dia senang je. Contoh dia macam ni . Dia punya storage box buka macam ni, dia macam ni. Dia ada velcro kat bahagian depan ni. Kita pakai velcro dan boleh pegang macam ni lah. Jadi ni hasil lepas aku dah siap pasang box ni dekat aku punya almari ataupun rack aku. Hasil macam ni, apa boleh tengok lagi kemas, tersusun dan lagi rapi lah. Compare yang sebelum ni cuma nampak kotak-kotak lah. Bila dah ada pakai storage box ni nampak lagi rapi lah, nampak sekata lah. So boleh simpan barang-barang apa yang pun letak, boleh letak. Memang muat lah macam tadi apa tengok semua kan. Daripada apa letak kotak yang pelik-pelik, better apa spend duit sikit pakai storage box macam ni. Lagi nampak tersusun. Okay, so siapa nak beli storage box ni aku letak ni Shopee kat bawah, boleh dapat situ. Okay, kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.